Kita nak raikan pula soalan daripada pendengar kita. Dan teruskan. Saya akan pas-pas je nanti tengok apa yang dia tanya. Terus ke Datuk ataupun terus ke Tuan Mutu kita. Okey. Tentunya di awal ini soalan ditanya oleh pendengar kita Haris dari Kuala Langat, Selangor ni, Datuk. Bertanya soalan ni 3 ni. Soalan pertama dulu. Kereta Mira 1.6 manual tahun 96. Lampu cek enjin kadang-kadang menyala, kadang-kadang tak menyala. Dah bawa pergi ke bengkel banyak kali dan mekanik kata dah reset sistem guna alat yang macam tablet tu tapi masih menyala. Jadi apa sebabnya asyik kejap menyala kejap tak tu, Datuk? Yes. Kadang-kala memang sebab yang pertama sekali vacuum masukkan angin, dia akan throttle body tak cukup. Jadi bila tak cukup, bukan minyak hitam tak cukup atau minyak pelicin tak cukup atau cooling air tak cukup, sistem lain rosak, bukan. Angin yang masuk ke dalam rongga, iaitu dipanggilkan percampuran udara dengan angin tak kesampaian. Jadi apa yang perlu buat, bukan semua komputer yang kat kedai workshop tu ada, dia memenuhi semua syarat. Ada yang betul-betul high performance computer system, that's yang paling bagus. Yang biasa-biasa ni tak boleh, tak sempat, dia tak dapat capture berapa yang rosak apa yang dia dapat kesan. Jadi apa yang saya nak tekan di sini, pergilah kepada kedai yang punya dynamometer untuk mengesan berapa vacuum yang dia betul masuk angin, berapa campuran udara, baru dia dapat hilangkan perkataan simbol yang gambar enjin menyala ataupun indikator light menyala. Haris bertanya lagi soalan kedua. Jika lampu cek enjin itu masih menyala ketika cek puspakom, adakah akan gagal? Tak ada. Tak ada. Okey. Seterusnya, katanya, saya pinjam kereta kawan saya dan accident sewaktu reverse. Kami setuju untuk buat report dan claim insurans. Tetapi kawan saya itu nak tukar nama keretanya kepada orang lain. Jadi apa yang akan jadi dengan claim insurans itu? Adakah JPJ akan hold proses tukar nama sehingga selesai claim insurans? Itu kena tanya Tuan Mutu jawab. Sebab dia jaga bahagian pelesinan tukar milik dia. Okey, yang ni lebih berkaitan dengan insurans. Betul kan? Kalau insurans tu, hal-hal yang berkaitan dengan insurans kita tidak campur tangan. So, kalau ia menepati kriteria dan keperluan insurans tu, memang benda tu adalah bergantung kepada laporan polis dan insurans bagaimana nilai benda tu. Kita ni hanya kawal dari segi macam mana dasar-dasar berkaitan dengan pengangkutan jalan. Okey, yang pendek kata, apabila seseorang itu untuk menukarkan kenderaan mereka ke nama lain, dia perlu menjalani pemeriksaan B5 di mana-mana Puspakom Center. Selepas lulus B5 tu, pemeriksaan tukar hak milik tu, baru boleh pergi buat tukar milik. Kalau tak lulus di pemeriksaan Puspakom, tak boleh buat.